Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform sosial media saya lain, FB, Insta dan juga TikTok. So dalam video saya kali ini saya nak tunjuk dekat korang motor yang premium sikit. Yang harga dia agak tinggi sikit, tapi mungkin ada peminat-peminat dia dekat dalam ni. So jom kita tengok motosikal jenama Indian. Baru saja masuk Malaysia. Terus dia letak terus dalam 5 ke 6 model macam tu. So jom kita tengok. Dengar video. Mantap. Alright guys, yang model pertama ni kita ada Indian Scout. Yang ini orang kata starter pack dia lah untuk korang layan Indian punya bikes ni. Scout punya model. Yang ini harga dia RM98,000 sahaja. And next kita ada Scout Bobber. So ada perbezaan sedikit lah daripada sana ke sini. So korang kalau berminat korang boleh tengok sendiri. Yang ini harga dia RM89,000. Itu bunyi dia. Alright, motor yang ketiga Indian Scout Bobber 20. Ini pun berbeza rupa dia dengan yang dua model yang sebelum ni. Ada banyak perbezaan dia, korang kena tengok sendiri depan mata. Yang ini harga dia RM91,000. Harga dia RM91,000 kata Abang Roka Roki. Betul. Dan yang ini harga dia ini paling murah, RM89,000. Yang ini handsome sikit, saya sukalah sikit. Yang ni berkenan jugalah tengok kan. Yang ini Indian Scout Rogue. Ini pun berbeza dengan adik-beradik dia yang lain tadi tu. Sebab yang ini ada kepala, dia ada fairing kat kepala dia. Lebih selesa. Yang ini harga dia murah sikit. Bermula daripada RM89,000. So keempat model ni, model Scout ni dia menggunakan enjin yang sama, iaitu enjin 1133cc yang mampu menghasilkan kuasa sehingga 97 Nm of torque. Alright. So jom kita tengok dekat yang premium sikit. Yang ni guys. Jom. Untuk model yang kelima ni, yang ini berat sikit lah guys. Yang ini dinamakan sebagai Indian Springfield Dark Horse. Yang ini cc dia besar sikit guys. Enjin dia, enjin V-twin juga, bersesaran sekitar 1890cc yang mampu menghasilkan tujahan sekitar 171 Nm of torque. Memang tinggi guys. Sebab apa? Motor ni berat ni guys. Motor ni dekat 300 kilo ni. Berat dia 300 kilo. Dekat 300 kilo guys motor ni. Korang fikirlah sikit. Harga dia pula berapa guys? Ini harga dia guys. Bermula daripada RM185,000. Ni tengok berat dia, saya tak tipu guys. Berat dia 358 kilo dan tangki dia 20 liter guys. Yang lain-lain tu semua tangki dalam 12 liter ke 12.5 liter sahaja. Okey, motor ni keyless guys One touch button. One touch button. Aku tak sentuh betul pun, just tekan. Mantap. Itulah bunyi dia guys. Kepek. Tapi guys, yang ini belum habis king lagi guys. Ada lagi satu. King dia kenalah panggil Chief kan. Jom saya tunjuk kat korang Chief. Chief kepada Indian ni, Chief. Indian ni korang tahu kan Chief kan? Ni Indian lah, Chief. Jom kita tengok Chief dia. Yang ini yang paling mahal sekali guys. So yang ini model apa? Ini model Chieftain Dark Horse. Harga dia
RM227,000 sahaja. So yang ini spek dia pun lebih kurang sama dengan yang 189,000 tu, menggunakan enjin 1890cc V-twin yang cukup berkuasa. Dia punya peak torque dia 171 Nm of torque. Okay guys, ni dia. Motor bobber kan. Macam ni lah. Dengan kaki bengkok. Pada peminat-peminat bawa motor kaki bengkok, kaki ke depan, korang boleh lah datang dekat dealer-dealer. Dealer-dealer Indian yang terdekat dengan korang. Yang kena hati-hati sikit lah. Enjin dekat sebelah kaki je. Enjin kat sini je. Saya rasa perempuan pun boleh bawa ni. Ini motor ni walaupun kecil 200 kilo lebih guys. Yang Chieftain tu dengan Springfield 300 kilo lebih guys. Okay, yang ni dah tukar eju. Bahaya guys ini motor ni. So itu dia guys, jenama Indian motorcycle seorang kata. So ada 6 model yang diorang lancarkan terus sebab diorang nak baru saja bawa masuk motor ni. So dia bawa masuk banyak-banyak terus lah. So harga dia bermula daripada 89,000 sampailah ke 200,000 lebih pun ada. So kalau korang berminat dengan yang Scout tu kan, dia ada 4 model yang berbeza. So setiap model ni lain-lain rupa dia. So kalau korang berminat, korang boleh pergi tengok sendiri and pilihlah mana satu yang berkenan ataupun yang sesuai dengan cita rasa korang. So yang mana satu yang korang minat, korang boleh tulis dekat bawah. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi di next video. And jangan lupa follow saya guys sebab saya sentiasa update perkembangan dunia motosikal negara kita. Terima kasih. Bye. Lately saya terima banyak mesej dan juga komen berkenaan riding gears yang saya pakai, terutama sekali boots ni lah. So ini riding gears basic yang saya selalu pakai. Saya pakai glove Alpinestar yang mampu milik ni. Ni bukan Alpinestar yang mahal-mahal tu. And then saya pakai helmet HJC Open Face FG Jet ni. Ini still the best open face yang pernah saya pakai sepanjang saya bawa motor. And of course ini boot CC boots. Ini pun boot murah je guys. Dalam 400 je korang boleh dapat. Ini memang saya pakai memang best lah. So kalau korang berminat nak dapatkan 3 benda ni, korang boleh tekan link yang saya letak. Produk link yang ada dekat dalam video ni.